Pernah tak anda terfikir macam mana nak ubah tenaga kerja anda daripada sekadar satu senarai gaji kepada satu aset strategik yang paling berharga untuk syarikat? Hari ini kita akan bongkar rahsia tu. Jom kita mulakan. Cuba anda fikirkan soalan ni sekejap. Jawapan kepada soalan ni selalunya itulah yang membezakan antara organisasi yang betul-betul maju dengan yang sekadar cukup-cukup makan je. Cara kita pandang sumber manusia. Itulah kunci segalanya. Nah, panduan kita untuk hari ini adalah berdasarkan senarai ini yang ada 8 strategi utama. Kita akan bedah siasat satu persatu dan tengok macam mana semua ni bekerjasama, macam mana ia saling berkait untuk bina satu organisasi yang betul-betul padu. Jadi, poin utamanya kat sini ialah kita kena ubah cara pandang kita. Daripada tengok pekerja ni sebagai satu kos yang kita kena kawal, kita kena mula lihat mereka sebagai pelaburan yang perlu dibelai dan dijaga. Perubahan cara fikir inilah yang jadi asas untuk semua yang kita akan bincangkan lepas ni. Okey, supaya kita senang faham, kita akan pecahkan 8 strategi ni kepada 3 tema besar. Pertama, macam mana nak bina tim yang power. Kedua, macam mana nak urus tim tu untuk dapat prestasi paling tip-top. Dan yang ketiga, cara nak kekalkan dan kembangkan bakat dorang. Senang kan? Jom kita mulakan dengan yang paling asas sekali. Sebelum kita sembang pasal prestasi ke, motivasi ke, kita kena pastikan dulu kita ada orang yang betul dalam tim kita. Inilah fasa pembinaan, tapak dia. Analogi ni memang kena sangat kan? Cuba bayangkan, kalau satu bahan tu tak elok, habis satu adunan kuih tu rosak. Samalah macam tim. Kalau ada pekerja yang tak sesuai, organisasi boleh terlepas peluang bisnes dan paling teruk, boleh rugi. Ini membawa kita kepada 2 langkah yang sangat asas. Nombor 1, kenal pasti apa sebenarnya yang anda perlukan. Bukan setakat nak cari pekerja, tapi pekerja yang ada kelayakan yang betul. Nombor 2, wujudkan satu proses pemilihan yang sistematik. Benda ni tak boleh main agak-agak atau serah pada nasib je. Kenapa proses ni penting sangat? Sebabnya, setiap kali kita silap ambil orang kerja, ia bukan setakat jatuhkan moral tim yang sedia ada. Ia datang dengan kos yang betul-betul kita kena tanggung. Kos training yang sia-sia. Lepas tu kos nak cari orang baru lagi. Kan dah rugi masa dan duit. Okey, tim yang hebat dah ada. Soalan seterusnya, macam mana kita nak pastikan diorang ni sentiasa beroperasi pada tahap paling optimum setiap hari? Di sinilah pengurusan prestasi dan produktiviti main peranan. Strategi pertama dalam bab ni, kita cerita pasal kuantiti dulu. Kalau tak cukup orang, apa jadi? Operasi boleh terganggu, kerja jadi lambat, dan yang paling penting, kualiti servis pada pelanggan boleh jatuh merudung. Jadi, kita kena pastikan bilangan staf tu cukup untuk tampung semua kerja. Kat sini, kita kena betulkan satu salah faham yang biasa sangat jadi. Matlamat kita bukan nak minimumkan kos sampai kena potong staf. Bukan. Matlamat kita adalah untuk cari tahap yang optimum. Maksudnya, kos tu efisien, tapi pada masa yang sama, produktiviti dan kualiti kerja tetap kat puncak. Ada beza tu. Jadi, nampak tak kaitan antara 3 benda ni? Kita perlukan bilangan staf yang cukup, yang bekerja pada kos yang optimum untuk hasilkan kerja yang berkualiti tinggi. Inilah dia formula rahsia yang membolehkan sesebuah organisasi itu bersaing dengan baik dan kekal relevan dalam pasaran. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian ketiga dan terakhir. Cari orang dan urus orang memang penting. Tapi, nak kekalkan dan bangunkan bakat dorang? Itu baru betul strategi jangka panjang. Jom kita tengok macam mana nak buat. Ayat ni, dia dah simpulkan segalanya. Pekerja yang tak ada motivasi, dia mungkin akan buat kerja setakat cukup syarat je. Tapi, pekerja yang ada motivasi tinggi, dia akan bagi komitmen 100%. Dan motivasi ni datang dari mana? Salah satunya dari sistem ganjaran dan pampasan yang adil. Bila diorang rasa dihargai, diorang akan bagi lebih. 3 strategi terakhir ni, kita boleh anggap macam 3 tiang seri yang pegang pekerja kita. Pertama, ganjaran yang adil. Ini untuk pastikan diorang sentiasa bermotivasi. Kedua, latihan berterusan. Ini untuk upgrade skill dan pengetahuan dorang. So, dorang jadi lagi bernilai. Dan ketiga, penilaian prestasi yang telus yang bagi dorang gambaran jelas ke mana hala tuju dorang. Okey, jom kita tengok secara praktikalnya macam mana. Latihan dengan penilaian prestasi ni, dia bukan 2 benda yang terpisah. Dia kena jalan seiring. Maklumat yang kita dapat dari penilaian prestasi, apa kekuatan dia, apa kelemahan dia, itulah yang kita akan guna untuk rancang program latihan yang sesuai. Data yang sama jugalah yang jadi asas untuk kita buat keputusan yang adil, sama ada untuk naik pangkat, bagi bonus, atau mungkin juga tindakan disiplin.
Baiklah, kita dah lalui ke semua 8 strategi yang kita pecahkan kepada 3 fasa tadi. Sekarang jom kita gabungkan semua ni dan tengok gambaran besarnya, the big picture. Inilah dia kitaran hayat pengurusan sumber manusia yang strategik. Mula-mula, kita membina asas yang kokoh dengan pilih orang yang betul. Lepas tu, kita mengurus operasi harian dengan pastikan staf cukup dan kualiti kerja sentiasa tip-top. Dan akhir sekali, kita memupuk bakat dorang untuk jangka masa panjang melalui motivasi, latihan dan penilaian yang adil. Kitaran ni tak berhenti, dia sentiasa berputar. Dan inilah yang akan pastikan organisasi kita sentiasa kekal kompetitif. Dan untuk kita tutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada 8 strategi yang kita bincangkan tadi, yang mana satu agaknya yang paling perlukan perhatian dalam organisasi anda sekarang? Adakah bahagian pengambilan pekerja? Ataupun mungkin pengurusan produktiviti? Atau mungkin program pembangunan bakat? Bila anda dah kenal pasti kat mana titik paling lemah, dari situlah anda boleh mula bertindak untuk ubah tenaga kerja anda menjadi aset yang paling strategik.